So hari ni kita orang naik cable car nak pergi ke Matterhorn Glacier Paradise pula. So view dia different lah. Dia akan nampak lebih dekat Matterhorn ni. Best. Rezeki. Dua-dua hari disajikan dengan pemandangan yang sangat indah. Orang kata 2 hari duduk sini langsung tak dapat tengok. Kita orang 2 hari kat sini, 2 hari dapat tengok clear view. Thank you ya Allah. Guys, this is view from Matterhorn Glacier Paradise. Awesome. Matterhorn. Tengoklah pemandangan dia. Subhanallah. You all semua pasang niat, pasang impian datang sini tengok Matterhorn. Assalamualaikum. Morning guys. Pagi ni hari ke-5 kita kat sini. Hari ke-5. Kita nak pergi ke Matterhorn Glacier Paradise. Kat Zermatt. Kami masih kat Zermatt. Hari ni, satu malam tadi tidur kat Zermatt. Semalam pergi Gornergrat tu. So hari ni pergi Matterhorn Glacier Paradise. Actually dekat Matterhorn, dekat Zermatt ni dua-dua peak ni boleh tengok Matterhorn lah. So alhamdulillah semalam kami dapat tengok Matterhorn on way turun daripada Gornergrat. So pagi ni kita nak tengok Matterhorn from Glacier Paradise pula. Kami keluar pagi ni, actually 8.30 baru buka cable car. Tapi kami keluar pagi ni sekarang pukul 7.40. Kita nak tengok sunrise dekat apa tu? Matterhorn. Dia orang kata kalau waktu sunrise cantik Matterhorn tu. So jom kita cari Matterhorn, hunting for sunrise Matterhorn. Sunrise at Matterhorn. So, keadaan pagi di Zermatt tenang. Ada pergerakan lagi, tak ramai. Mungkin pagi-pagi lagi kan, orang tak keluar lagi lah. So, apa yang menarik kat Matterhorn Glacier Paradise ni, dia merupakan cable car station yang paling tinggi di Europe. Kalau Jungfrau tu station railway, tapi kalau Matterhorn Glacier Paradise ni the highest cable car station in Europe. Kita tengok berapa tinggi nanti. By the way, pagi ni sejuk guys, -6 kat Zermatt. Kat sini ada bus, free e-bus. So bus ni free, so kita naik bus ni nak pergi tengok nak pergi ke cable car station dan juga tempat nak tengok Matterhorn sunrise. Jom naik bas dulu. Free je bas ni. Okay guys, kami dah jumpa sunrise di Matterhorn ni. Tu. Nampak tak? Belakang. Memang cun gila. Nampak merah-merah tu kan? Zermatt di pagi hari. Actually waktu ni belum syuruk lagi ni. Syuruk pukul 8. Alhamdulillah rezeki kami semalam pun nampak Matterhorn. Hari ni kami nak naik atas Glacier Paradise. Lagi clear lah kalau macam ni punya weather. Memang alhamdulillah rezeki kami. Sebab hari tu semalam jumpa 2 hari sudah jumpa seorang turis tu daripada US. Dia datang Zermatt hari yang sebelum kami datang ni. Memang kita tak nampak Matterhorn. Sebab apa ni, weather hujan masa tu, kabus, tak nampak. So kita orang nampak, alhamdulillah. Rezeki. Tengok guys belakang tu, Sunkist Matterhorn.
Matterhorn kena sunkist. Memang cun lah. Ni bukan negatif ni, macam negatif 10. Nampak ramai gila. Oh, ramai kat atas tu tengah ambil view. Tengah ambil gambar Matterhorn. Oh, memang rezeki kami ni. Semalam dapat tengok, hari ni dapat tengok. Alhamdulillah. Sekejap abang ambil gambar swimming kita. Swimming gambar Sekejap abang. tu. Best. Rezeki. Dua-dua hari disajikan dengan pemandangan yang sangat indah. Orang kata 2 hari duduk sini langsung tak dapat tengok. Kita orang 2 hari kat sini, dua-dua hari dapat tengok clear view. Thank you ya Allah. So sekarang kami decide nak jalan kaki je dari sini pergi ke cable car punya station. Sebab bas penuh. So dari tempat tadi tu dalam 700 meter je pergi cable car station. Sederhana lah. So kita orang jalan kaki je lah ke cable car station sambil menikmati Matterhorn. Cantik guys Matterhorn. Dia sebab dia tiba-tiba dia punya view tu, dia punya puncak dia satu-satu je peak dia. Tempat lain dia keliling dia rendah. Lepas tu dia sorang-sorang je dia tinggi. Itu yang nampak cantik tu. Sungguh indah ciptaan Tuhan. Tengok ni, dia orang pun tadi tengah tunggu bas ni rasa macam bas banyak sangat. Penuh sangat. Kena tu 2-3 trip. So dia orang pun decide jalan kaki. So ramai datang sini pergi main ski dengan snowboarding ni nampak ni. Cantik betul. Matterhorn. Sungai Matterhorn, rumah-rumah sini semua cantik. Semua hotel, mostly hotel resort ni. Clear. Okay, nak sampai dah Glacier Matterhorn Glacier Paradise punya cable car station. Dikelilingi snow je kat sini. Air ni tak tahu nak cakap lah, sejuk dia. Okay, kita orang dah sampai dekat kaunter tiket Matterhorn ni. Kaunter tiket Matterhorn Glacier Paradise. Tapi malangnya buat masa ni sepatutnya dia buka 8.30. Tapi dia kata buat masa ni dia masih tutup sebab angin terlalu kuat dekat atas. Kalau tengok tu 33 km/h dia punya wind gust. So dia tutup sekarang. So dia suruh datang balik pukul 9 untuk check. Doakan supaya kami dapat naik guys. Matterhorn Glacier Paradise ni begini datang jauh-jauh. Walaupun dia akan refund tiket, tapi itulah, bukan senang kan nak datang sini. So kami doa hopefully dapat naik. Hopefully angin akan reda sekejap lagi. Tapi tengok ni, cuba tengok orang yang nak pergi main snow ni, main ski ni. Full house. So diorang ni nak pergi main ski, so boleh lah naik atas. Mungkin dia tak sampai dekat puncak tu, mungkin ada tempat-tempat yang diorang akan turun untuk ski kan. Diorang boleh naik. Cuma yang nak naik ke puncak Matterhorn Glacier Paradise tu, atas tu puncak saja, atas tu tak buka lagi. Okay, so hopefully akan buka sekejap lagi lah. Tengok macam mana dia. Okay, ni peta kawasan Matterhorn ni. So ni dia punya peak Matterhorn. So yang ni Gornergrat. Ni kawasan Zermatt. So semalam kita orang naik pergi Gornergrat, tengok Matterhorn kat sebelah sini.
So hari ni kita orang naik cable car nak pergi ke Matterhorn Glacier Paradise pula. So view dia different lah. Dia akan nampak lebih dekat Matterhorn ni. Semalam jauh sikit, yang ni akan lalu dekat. Dan ni puncak Matterhorn Glacier Paradise. Tinggi dia 3883. So ni stesen cable car tertinggi di Europe. Bonograd, Matterhorn. So hopefully kita dapat pergi dulu lah. Semalam dah settle kat sini. So hari ni kat sini pula. So, tengah tunggu wind condition. Hopefully cable car boleh operate sampai atas. Rasanya sekarang mungkin half je untuk hantar orang pergi main ski saja. So atas masih belum buka. So ni sepadan Itali, Switzerland. So dia punya border dia betul-betul ikut Matterhorn ni. Ni border Itali dengan Switzerland. Okay, dah dapat tiket. Alhamdulillah. Wind condition mengizinkan untuk kita orang naik ke atas ni. So tengok kita tengah join the crowd nak pergi ke ski ni. Semua orang pergi, ramai nak pergi ski, kami nak pergi sightseeing. Tengah queue nak naik gondola. Penuh, full house, orang main ski. Okay, kita dah dalam cable car ni. Cable car ni kecil je, boleh masuk 8 orang ni maksimum. So tu belakang Matterhorn. Oh yeah, there's So dari Zermatt ke Matterhorn Glacier Paradise. Alhamdulillah dapat juga kami naik. Clear nampak Matterhorn tu. Marvelous. Dia Matterhorn makin menghampiri Matterhorn. Atas tu Bonograd yang kami pergi semalam. Tu Bonograd belakang tu. So ni nak pergi Matterhorn Glacier Paradise kat atas. So Matterhorn dekatnya. Memang rezeki lah kali ni kami. Clear, weather clear. Okay, itu dia Matterhorn. Ketinggian Matterhorn ni 4478 meter above sea level. So lagi tinggi daripada Kinabalu lah. Kinabalu 4095. So ni 4478 Dia punya peak dia. Dah sampai dekat one of the station ni, Trockenestec. Oh ni nak kena naik ni Matterhorn Glacier Paradise. Naik sini pula. There is like this big gondola there that goes all the way up. Kita orang baru sampai dekat sini, terus kena stack ni. So nak kena naik lagi cable car. Tu kot. Dekat ni lah. Masuk balik je lah nak. Tengok ni orang datang main ski, ramai gila. Nak join the crowd. Nak pergi naik Matterhorn Glacier Paradise. Oh, negative 10 kat sini. Patutlah sejuk gila. Hey. Ramai gila orang beratur. Macam ular. Berana.
cable car tu. Ni nama dia Broken Stack. Kita nak pergi Meteoron Glacier Ride. Kita naik ke atas lagi. Hai gila orang main ski guys. Ramai gila. Tapi walaupun ramai macam ni, laju tau dia punya movement. Sebab cable car dia besar yang ni. Lepas tu dia apa? Besar dan banyak laju. Tu yang walaupun ramai ni sekejap je. Okay, hampir dah tiba giliran. Oh, ramainya. Broken Stack 2939 meter above sea level. Meteoron guys, betul-betul sebelah dia. Dari dalam Meteoron Glacier Ride. Ski, orang main ski, ramai kita. Banyak, road pun banyak. Ramai betul. Maju lah. Tengok kabel tu. Ada tiang satu. Tak ada tiang sampai atas. So dia memang kabel dia turun ke bawah. Naik balik ke atas. Tengah-tengah ni tak ada tiang. Dia memang bergantung pada kabel dia. View dia guys. InsyaAllah. Subhanallah. Welcome to Meteoron Glacier Paradise guys. So the highest cable car station in Europe at 3830 meter above sea level. So kat sini ada restoran, souvenir shop, unique Glacier Palace, viewing platform, cinema lounge. Oh okay. Kat sini ada dua kat sini. Meteoron Glacier Ride 1 Itali, Switzerland. Kalau Meteoron Glacier Ride 2 balik pergi Itali. So ada dua. Ni Glacier Ride 1, Glacier Ride 2. Oh ya, tapi yang Itali punya close. So jom kita tengok apa yang ada dekat sini. Apa yang menarik. Sampai atas ni lapar. Jadi sejuk ni. Cik semua. Tengok orang main, orang nak pergi main ski. Ramai gila. Tu kita dah sampai dekat viewing platform ni. Ya Allah, mana nampak platform. Ini dia. Ya Allah, view dia dengan anginnya. Sejuk gila. Sejuk guys. Memang sejuk gila. Cepat-cepat kita tak boleh belum sangat atas ni. Guys, kita orang kita dah sampai dekat panoramik platform.
Guys, Matterhorn guys. Matterhorn 4400 4478. Matterhorn 4478. Kita sekarang dekat Matterhorn Glacier Paradise 3883. So lebih kurang 600 meters different from this platform to Matterhorn punya puncak. Angin kuat kat sini, tapi ni dah slow sikit. Tadi memang kuat betul. Relax cu. Altitude sickness. Kena tengok. Relax je. Relax. Abang kena tutup saksi punya yang ni bang, merah dia. Guys, this is view from Matterhorn Glacier Paradise. Awesome. Matterhorn. Tengoklah pemandangan dia. Subhanallah. Subhanallah guys. Putih seputih-putihnya keliling. Kita orang dekat atas ni 3,800 meter. Okey. Ni cantik juga dia punya puncak ni, nama dia Briton. Puncak Briton. Cantik bulat dia punya bentuk dia. Banyak puncak-puncak kat sini. Okey. Okay, bye-bye Matterhorn. Kita nak turun dah. Okay, kita orang dah settle dekat panoramic view tadi. Actually panoramic view tu the highest panoramic platform in the Alps. Memang tinggi gila, angin kuat. So kita sekarang nak ambil balik, nak turun balik ke Zermatt. Turun balik ke Trochanec Stack ni, naik cable car. Okay guys. Tadi masa naik penuh. Sebab dia orang nak pergi main ski. Tengok. So dia orang dah turun pergi main ski. So turun daripada sini Naik dengan depan ni lah. Ni orang belakang kita. kosong. Tak ada orang. Sejuk guys. Memang sejuk. Okay lah, ada juga orang tumpang. Sorry. Tengok ni guys. Ni tiang kan. Tiang. Stesen tiang. Lepas tu daripada si tiang tu sampai bawah ni tak ada tiang. Kabel ni tak ada tiang sampai sana. Memang kabel semata-mata. Tu sampai sana. Memang superb lah dia punya teknologi. Tu Matterhorn. Okay, sekarang kita orang dekat cable car station Trochanec Stack. Tadi naik Matterhorn Glacier Ride daripada atas sampai sini. So view kat sini yang paling clear, paling dekat dengan Matterhorn. Matterhorn belakang ni. So, cantik view dia guys. Station Trochanec Stack. Sampai datang Matterhorn. So station ni adalah yang paling kedudukan yang paling hampir dengan Matterhorn. Memang dari sini nampak clear, puncak semua nampak. Memang cantik lah. Alhamdulillah kami dapat tengok Matterhorn. Okay, Matterhorn, bye. See you when I see you. Kita nak turun dah daripada sini.
layan view Matterhorn ni memang menakjubkan. Tak tahulah dia punya aura dia. Okay guys, Matterhorn jumpa lagi, okay? You all semua pasang niat, pasang impian datang sini tengok Matterhorn. Boleh bising. Okay, so ini Matterhorn sebelah. Best gila. Satu kabel car ni kami dua je. So ini cable car yang terakhir lah untuk trip Europe kami kali ni. Dah macam private cable car dah. Kami dua je dalam ni. So because lepas ni kita orang akan pergi ke Itali. Actually besok pergi naik Berina Express dulu. Tour ke Tirano. So ni last cable car lah. Last So cable 4 hari car. ni memang puas lah naik cable car. Turun naik cable car je kerja kita orang. Last cable car, last So, main last dengan cable car. snow, last beku. So tu Matterhorn. So kita naik berdua je sebab turun ni kosong. Sebab dia orang yang naik tadi semua main ski kan. So bila turun tak ada orang lah. Turis pun tak ramai lagi waktu ni. Okay, ni kita orang dah nak turun ke bawah. Nak tengok Zermatt. Bawah tu Zermatt. Bawah tu Zermatt. Bawah sekali. Perkampungan Zermatt tadi tu lah. Okay, so nak cerita sikit pasal glacier Matterhorn Glacier Paradise ni. Memang berbaloi sebab memang nampak clear Matterhorn. Semalam Gonegrat nampak juga. Tu Gonegrat. Kejap mana Gonegrat? Gonegrat tu Gonegrat. Tu trail dia punya railway railway dia. Dia macam two different experience lah. Tu dia punya train. station kat atas Gonegrat semalam. So this one is Matterhorn Glacier Paradise. Kalau ikutkan dua-dua dah nampak Matterhorn lah, tapi yang sana nampak dari jauh, yang ni nampak dari dekat. Tapi pergi je sana pun kau datang kena juga try Gonegrat Sebab dia punya experience different. Yes, Gonegrat tu kan naik train, lalu view yang cantik. Yang ni naik cable car. Yang sana train dia best sebab dia lalu kat tepi-tepi. Nanti siap boleh buka tingkap, layan view memang best. So walaupun dua-dua tengok Matterhorn, tapi dua-dua daripada view yang berbeza. Tak ada satu zarah menyesal pun kita orang naik. Walaupun kata dua-dua tengok Matterhorn. Cantik sangat. View cantik, dua-dua cantik. Berbaloi. Berapa naik sini bayar? Dari segi price lebih kurang sama. Zermatt Gonegrat 48 franc. Matterhorn Glacier 47.5 franc. So lebih kurang sama. Tapi memang berbaloi lah. Price memang mahal lah kan. Kat Switzerland semua mahal. Switzerland tak ada apa, murah. Tapi tengok view tu dia pun mahal. Matterhorn macam mana nampak tempat lain kena atas sini juga. So view dia sangat mahal, sangat super. sangat-sangat berbaloi lah. Okay, so pasang niat pergi Zermatt, naik ke Matterhorn Glacier Paradise dan Gonegrat. Kena naik dua-dua dah. Sekali-sekali lalang datang tu naik dua-dua. Naik dua-dua. Jangan nak naik yang ni ke, naik yang tu ke. Sebab ramai yang ada gak datang yang dia pilih satu je kan. So tapi macam rugi lah pula dah sampai sini jauh-jauh. So kena naik dua-dua. Kena spend sikit dan naik dua-dua lah. Tapi itulah masalahnya sekarang ni, kita orang ni tengah stop di tengah-tengah ni. Tak bergerak ni. Tak bergerak ni. Tak bergerak. Stop kat sini. Hey. Boleh pula dia berayun-ayun kat sini kan. Tak bergerak ni, nampak tak ni? Duduk diam je dari tadi. Nampak tu. Ni. Dekat seminit 2 dah ni kita orang stop kat sini. Dekat tengah-tengah cable car ni. Okay, apa pun guys. Besok kita nak pergi ke Itali.
naik Bernina Express. So nanti Bernina tengok. Express ni pun lagi cantik lah. Nanti esok kita cerita pasal Bernina Express Okay.